Budak-budak dah tak belajar adab dengan akhlak lagi dah. Dia tak ikutlah pemikiran dia daripada awal sampai ujung. Budak-budak mereka tindih dengan benar-benar yang macam-macam benar nak kena buat. Sampai lah semua jadi kurang ajar. Cara. Tapi istilah canggih, istilah canggih. Istilah kira untuk generasi akan datang, mempunyai generasi yang bagus, generasi yang boleh menangani masalah apa semua. Saya nak tanya tuan-tuan lah, simple sudah lah. Tuan-tuan hari ni dalam hidup semua ada masalah. Tapi macam mana kita try atasi? Kita belajar tanya orang, kita belajar tanya. Macam mana kita boleh ada benda tu? Sebab kita belajar akhlak dengan adab dulu. Orang tua-tua ajar kita. Hang tak kerti, hampir tanya orang tua. Hang tak kerti, hampir minta berkat daripada orang tua. Orang tua-tua ni dah makan garam lebih awal daripada hang. Pasal yang ni, tu kerti pun dah abang tadi. Mukadimah makan garam tadi disebut, betul? Sebab kita orang tanam akhlak dan adab. Pasal itu kita pandai menyelesaikan masalah. Bukan kita duk tahu 1, 2, 3 dulu. Bukan makna pendidikan 1, 2, 3 tak penting. No. Jangan salah tanggap apa yang saya cakap. Ni sebab ni duk ada live ni. Ni mereka boleh cut bila-bila ni. Mereka nak setibai aku sedikit balik senang. Jangan salah faham apa yang saya cakap. Bukan maknanya. Tak. Ikut Nabi bagi tahu daripada awal. Hadis Nabi boleh pakai sampai bila-bila. Nabi habaq muru auladakum bis-salah wa hum abna'ul sab'ah. Betul? Suruh anak-anak kita semayang umur 7 tahun. Umur 7 tahun suruh semayang. Pasal apa suruh semayang 7 tahun? Patutnya 7 tahun pergi rejam dalam laut. Tak kalau tak semayang. Pasal semayang tiang agama. Dah. Nak tibai dia umur dia 10 tahun. Maknanya daripada umur 1 tahun sampai 6 tahun, ajak dia adab akhlak dulu. Tanam dia elok-elok, matematik sikit-sikit, bahasa Melayu sikit-sikit, bahasa Inggeris sikit-sikit, adab akhlak banyak. Jalan depan orang tua-tua tunduk, orang main rumah jangan duduk dalam bilik, keluar semua duduk dengan tetamu, sembang, hang tak kerti sembang, buat pandai-pandai sembang. Betul? Tuan-tuan mu macam tu dulu, betul? Keluar mai duduk dengan tetamu, salam cium tangan. Orang tua-tua cakap jangan duk menyempuk. Orang tak sentuh makanan jangan sentuh. Ajak adab akhlak dulu. Pegang makanan baca bismillah. Ni nak makan, hang baca doa. Ayah kita suruh kita, betul? Mai umur 7 tahun, hang dah pandai semua, dah taat kat aku. Ni, pergi semayang. Dia duk berlatih dah semayang 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, 10. Aku kan dah pesan suruh semayang. Boom, baru bagi sedah dah. Betul? Cara dia Nabi dah habaq dah. Nabi dah habaq formula strategi kat kita. Tapi kita tak mau nak guna yang ni. Nak buat perancangan pakai hak ni. Hak ni tara mana tuan-tuan? Tok Sof pergi jauh. Penutup. Ni ambil yang ni hujung. Ni. Mata. Berapa kali dia tipu tuan-tuan? Berapa kali yang ni tipu tuan-tuan? Kita tengok member kita naik motor sempoi lah apa semua. Ui, motor ni sempoi aku nak beli. Kita pun beli motor. Naik-naik tak sedap. Dia bohong kita. Oh, tengok ni sempoi ni awet ni bagus memang apa. Oh, couple kan. Sekali couple dia cukup ambil duit bagi selesai. Ni, tipu kita lagi. Tapi kita tak pernah serik dengan hak ni. Percaya dia lagi. Nampak?